Okay, soalan daripada Puan Dona, mana lebih baik ada cash 10,000, settle hutang Ion dulu ke buat simpanan dulu? Fokus 3 bulan gaji dulu okay, 3 bulan gaji dulu. Lebih nanti boleh barulah fokus full settlement. Okay, kalau ada 1 kilo emas dalam gap, elok withdraw sikit-sikit atau withdraw 1 kilo terus, mana lebih baik dan untung? Encik Zainal, macam ni. Okay, kalau plan nak jual satu masa nanti, nak jual seketul macam ni, contoh ni dekat 40,000 seketul macam ni, beli item yang besar macam ni, keluarkan item yang besar. Sebab item yang besar, spread dia lebih nipis, charge premium dia lebih murah. Tapi kalau tak sure masa depan ni nak guna untuk apa, saya suggest keluarkan item yang kecil-kecil macam ni lah, macam ni. Sebab kita boleh jual, nak pakai duit boleh jual sikit-sikit, boleh pajak sikit-sikit. Perempuan, ketika musibah terjadi dalam hidup saya, 2 tahun saya dipenjara kan, isteri saya jual yang kecil-kecil tau, yang 1 gram ni jual, sebab nak pakai duit sikit-sikit. Sebab waktu tu tak tahu berapa lama saya akan duduk dalam tu, tak tahu pada tahun pertama. Jadi kita tak nak jual semua. Jual semua rugi tuan-puan. Kalau jual semua emas dan kita simpan dalam akaun bank, kita downgrade. Kita downgrade kekayaan kita daripada aset yang yang bernilai tinggi ni kepada yang kepada kertas, emas kepada kertas. Jadi kalau tak tahu, kita ambil item yang kecil-kecil. Okay. Tapi kalau memang ada tujuan spesifik, simpan emas memang untuk pergi haji, nanti haji akan jual seketul macam ni, ambil item macam ni. Simpan emas untuk, katakanlah ada duit harta pusaka, untuk pendidikan anak-anak suatu hari nanti. Katalah perempuan suami meninggal, ada harta selonggok untuk anak dia, dan anak dia nak guna untuk pendidikan anak suatu hari nanti, bolehlah dia beli seketul macam ni. Kalau hari ni seketul ni cukup untuk masuk universiti 40,000, lagi 20 tahun pun saya percaya seketul ni pun dah cukup untuk pendidikan lagi 20 tahun. Sebab kuasa beli emas. Kalau kira untung, item yang besar-besar ni lagi untung. Okay. Tapi dalam long term lebih kurang sajalah Cik Zainal. Okey, kalau dah daftar di website tapi nak tukar dealer, boleh tak? Kalau dah daftar belum buat belian, boleh lagi. Puan Ana, kalau dah buat belian, dia tak boleh kecuali akaun tu dah tak aktif lebih 12 bulan, tak ada transaksi jual atau beli. Okey, contact lah dealer baru tu. Kalau dah tak aktif boleh, kalau masih aktif tak boleh Puan Ana.